Hi guys, welcome back to my channel. Bi baru sampai parcel dari Shein. So, Bi nak unboxing depan korang. So, tunggu apa lagi? Jom kita tengok barang apa yang Cik Bi beli. Jom kita main koyak. Kali ni Bi beli banyak benda juga. Sampai 70 lebih. So, jom kita tengok apa Cik Bi beli. Cik Bi ada beli untuk raya. Dan ada beli baju juga. So, jom kita tengok. First, Cik Bi ada beli cincin. Cik Bi memang suka cincin-cincin daripada Shein sebab Cik Bi muat. Kalau pada tempat lain memang Cik Bi tak muat. Ni Cik Bi ambil corak macam ni. Dia, sekejap, boleh tutup lampu tak? Okay. Dia soft pink. Dia warna soft pink. Yang ni, okay. Lawa. Lepas tu Cik Bi ada ambil 2 subang and 2 cincin. Tapi cincin subang Cik Bi tak boleh pakai lah. Sebab dalam puasa kan Cik Bi bertudung. So, korang tengok je cincin subang tu. Jangan nak suruh Cik Bi pakai sangat. Kalau korang nak tengok Cik Bi pakai, tunggu raya lah. Sekali dengan baju raya Cik Bi. Korang tahu ni baju raya warna apa? Ni yang kedua, corak bentuk love. Tengok, melarang mak tahun ni nak. Cik Bi memang suka belian. Nak beli mak tak mampu lagi lah yang belian-belian tu. So, kita beli kat Shein sudah. Ni subang. Cantik no. Ni corak macam ni, nampak tu. Dia macam kain, lepas tu dia ada mutiara-mutiara macam tu. Ni Cik Bi nak pakai raya kedua. Keting. Okay. Ni subang kedua. Cik Bi beli 2 subang and 2 cincin. Okay. Ni my favourite. Dia macam Malala. Satu set dengan mak punya cincin. Nampak? Sekejap. Dia bukan warna putih. Dia soft pink. Sama dengan cincin. So, nanti pakainya macam ni. So, korang mesti dapat agak raya ni Cik Bi pakai baju raya pertama dengan kedua warna apa kan? Ni last kali aksesori raya yang Cik Bi beli. Cantik gila no. Pink dia soft pink campungan pink apa cerah, bright pink soft pink and bright pink. Lantaklah tak boleh pakai dengan tudung. Lawa. Lawa nak tunggu raya. Ni last item yang Cik Bi beli. Yang ni harga dia 30 bodoh je. Shirt. Dan Cik Bi sebenarnya suka pakai macam ni sebab dia lagi senang nak pair dengan skirt, nak pair dengan seluar, dia senang. Sebab dia plain, and dia shirt. Shirt kan senang nak pair dengan apa-apa je. Dia design semua sama. Ni warna hitam. And ni pink pekat and pink cair. Cik Bi kalau dekat Shein, Cik Bi 4XL. Kalau baju tidur 3XL. Dekat Shein mak nampak kurus. Kalau kat kedai lain mak 5XL. So, tu je barang yang mak beli dekat Shein. Dan tu je mak nak share. Nak tahu Cik Bi pakai, gayakan semua aksesori ni. Termasuk cekak subang tu. Tunggulah raya nanti. So, bye. See you in my next video. Love ya.